mampu nak bagi banyak tips, tapi sebelum bagi, be different. Okay, be different. Nice. Detail sebab macam bila kita jual produk mahal ni, kita betul-betul kena tunjuk demo. Pada demo tu saya minta dia orang pin balik produk tu supaya kita punya nampak balik promo apa yang ada dekat situ. Dan I minta dia orang my live host encourage apa promo kat sini, tengok TikTok Shop ada bagi voucher ke tak kan. Hello semua, kembali kita ke TikTok Shop Hangout Podcast, tempat di mana kita lepak, dan nama pun Hangout kan, tempat di mana kita lepak untuk membincangkan perkara-perkara yang tengah trending sekarang di platform TikTok Shop. Tak kisahlah pasal video ke, pasal live ke, ataupun apa-apa saja yang tengah trending di platform TikTok Shop. Bila kita sebut pasal live hosting ni kan, ramai orang bayangkan yang host ni kena energetic. Of course, duduk proper. Okay, background kena lawa, lighting perfect. Tapi hari ni kan, kita nak challenge sedikit stereotype tu. Sebab hari ni kita ada dua guest. Saya dah berjaya menjemput dua orang guest ni. Yang seorang ni host dia, korang nak tahu tak cara dia macam mana? Baring. Pernah nampak tak orang buat live secara baring? Member seorang ni, guest kita hari ni, dia berjaya buat and sangat-sangat menarik lah. Dan di sebelah saya ni, salah seorang TikTok Shop Certified Trainer yang expert bahagian live. Welcome to Coach Afira dan juga Izzat. Izzat, bagi tagline sikit. Nice. Selalu kalau masuk live Izzat, itulah tagline dia. Nice. Yes. Okay. Nice. Okay, I dah tak nak drag lama-lama. Of course, our audience nak tahulah siapa Cikgu Afira ni dan juga Izzat. So maybe we can start dengan Izzat dulu. You can introduce yourself to the audience. Yeah, saya Izzat the Nice, asal Dungun, Terengganu, negeri paling bahagia dalam Malaysia. Nice. Dekat dalam TikTok Shop ni ada produk sendiri ke ataupun you setakat live host and affiliate produk orang lain? Setakat ni saya hanya buat affiliate saja. And product range yang Izzat pilih dekat dalam affiliate tu? Product range dari segi niche, campur fashion and antara produk makanan, niche campur. Okay, alright. Now we move on to Cikgu Afira. So Cikgu Afira is our TikTok Shop Certified Trainer lah, macam saya dah cakap tadi, and expert dalam live. So mari kita kenal-kenal dengan Cikgu Afira. Hi semua. I hope you guys recognize me. My name is Afira NSA. Oh, tiba-tiba English. British. Okay, so basically saya dah berkecimpung dunia e-commerce ni. Saya dah 7 tahun. So dekat TikTok Shop, orang mungkin kenal saya sebagai Akak Sampin. Sebab saya rasa really rare sikit lah gelaran tu, sebab mostly saya rasa so far dekat Malaysia mungkin orang perempuan yang seorang yang bawa brand Sampin ni the only me lah. Okay, dan juga saya ada satu lagi title Afira NSA Life Coach, di mana saya salah seorang TikTok Shop Certified Trainer juga, expertise on live. Topik kita hari ini adalah Stand Out Your Way, Unconventional Live Hosting That Works. Nama orang putihnya lah. Ceritanya sekarang ni kita nak deep dive. Topik ni berkaitan dengan live and how we can make it a unique so that people can remember us. Okay. So untuk soalan yang pertama, soalan pertama ni untuk dua orang guest saya ni lah. Okay, pada pandangan you guys kan, apa benda yang paling penting supaya host tu boleh stand out? Adakah energy, cara cakap ataupun benda lain? Kita start dengan Cikgu Afira dulu lah. Saya dulu lah. First, yang paling penting adalah live host tu dia kena ada karakter dia juga. Karakter. Orang kata macam content kena ada create karakter, but actually live host pun boleh create karakter lah. Contoh macam kalau kita tengok dari segi fashion yang saya suka, Wanza. Kenal tak Wanza? Kenal. The live host cara dia cakap kan? Dia cakap. So tuan-tuan perempuan hari ni kita ada. So the character tu dia bina yang macam tu. Macam Akak Naga dia ada karakter dia sendiri. That's why they can stand out dalam live. So mungkin the first thing boleh jadi diri sendiri, but you can build also the character dalam live tu supaya you boleh stand out compared to others.
Okay. So Betul. kita tengok POV daripada Izzat pula. Pendapat saya sama dengan Cikgu Afira. Dia berkaitan dengan energy serious. Okay. Kalau macam dulu saya macam bila tak bila buat live, lepas tu tak ada energy serious, tak ada orang yang tanya, tak ada yang komen, tak ada yang like, serious. Okay, so Izzat, masa mula-mula buat live tu, you memang terus start dengan baring terus ke ataupun macam mana? Dia masa mula live, live ke apa, kita live dengan cara berdiri, cara macam kamera depan, lepas tu berdiri, macam biasa lah. Macam biasa. Tak ada lagi orang yang buat live baring sambil letak kamera dekat atas. Serius, tak ada. So masa apa setting kamera apa semua tu pun memang pakai like mounting yang gantung kamera lah. Yang tu semua kita modify sendiri. Wow. Kita guna kaki kipas. Kaki kipas. Kaki kipas. Kaki kipas, lepas tu motor kipas yang nak jadi berat. Yang tu yang adik saya punya kerja lah. Adik. Macam mana boleh trigger buat style baring tu? Apa yang macam mana boleh terfikir? Kan? Tiba-tiba ada tertengok live orang lain ke? Rasa macam tak pernah lagi nampak kan live host dekat Malaysia ni yang buat style baring. Okay, kalau macam Wanza tu kita tahulah dia memang ala-ala Nona tiba-tiba macam tu, stewardess, pengacara macam tu dia bercakap. So itulah itu yang macam tertanya-tanya bila masuk je live Izzat kan. Santai. Wow, santai. And dia nampak macam dah dah biasa buat. Dah biasa buat. Betul, dengan dia jual selimut tu kan. Dia jual selimut apa semua kan. Legend. Is there anyone yang bagi you inspirasi? Setakat ni kalau bagi inspirasi untuk live baring tak ada lagi. Tapi macam saya selalu tengok live dekat selalu masuk FYP TikTok. Lepas tu dari segi kita kaji dari segi cara live diorang, cara percakapan, macam tu. Okay, Coach Afira, as a certified trainer who is expert in life kan, and at the same time you are also a entrepreneur. Entrepreneur, womanpreneur, mompreneur. Semua saya nak boleh dah. Semua dia tapau. Okay. On your side pula as an entrepreneur kan, usahawan, how you make sure you punya life tu unique, menarik, tertarik, kau memang the bomb macam tu. Tu dia tertarik, menarik, kau memang the bomb. Sebab kita punya slang nak tukar bila dengar Cik Izzat. Sebab kalau tengok kan Coach Shafira punya produk, dia bukan bukan biasa-biasa. Jual sampin. And then sampin dia memang yang tenun tangan. So bila kita sampin yang tenun tangan ni usually memang harga dia bukan kaling-kaling lah. Ya, betul. Ribu-ribu, juta-juta gitu. Okay. So how do you make sure? So how biasanya sebab bagi saya bila kita berniaga dekat live ni, dia berbeza tau. Kita jual produk murah dengan jual produk mahal. So I know like macam mana saya nak make sure orang tengok live saya compare to, first kita kena tengok kompetitor jugalah. Kan. Dan saya tengok samping ni saya dah cuba dah background yang plain. Kadang-kadang ada orang cakap kalau tengok live saya mostly semua samping kat belakang. So kita dah try dah live yang plain background dengan ni. Kalau saya letak plain background memang jarang orang masuk. Sebab ada juga kawan cakap, Fira kau letak samping banyak ni serabut lah. Kan orang cakap like try to minimalist. But tak adalah, kita masuk okay je. Nampaklah banyak choice kat situ kan. For me like kita dah test dah benda tu. Dan apa yang saya buat sekarang ni memang kita maintain a lot of choices. Sebab kita orang, sebab samping saya adalah RM1,000 dan target audience pun berbeza. So biasanya saya dah tahu dah saya punya audience ni, saya bukan target high view. Saya target kepada targeted audience yang nak beli samping, peminat samping ataupun kita panggil samping collector. Bila kita jual barang yang valuable, first live host memang kena push the value of the samping tu lah. Kadang-kadang orang masuk live kan, orang cakap, wish samping ni sebulan gaji aku kot.
Macam tu kan. So Dan nama pun tenun tangan kan, kalau orang tak biasa pakai tenun tangan, dia akan like something different lah. Dan apa yang I buat adalah I upgrade lagi dari segi kamera. I invest lah. Sebab I rasa you pun pernah kan screenshot and then you hantar kat sharp gila weh, dia kata kan. Mula-mula yang masa Cikgu Afira buat buat live jual samping dia. Nak senang cakap lah, dia punya video quality dia macam sebab lepas tu ada sekali tu bila I masuk balik I terus screenshot terus saya cakap, cikgu, you ada buat something ke dengan ni? Kenapa nampak macam sharp gila kan? Nampak cantik je. Terus nampak 4K kat situ. Sebab apa? I think equipment pun, lighting memang memainkan peranan, especially kalau you jual fashion punya produk. Sebab I selalu cakap dekat orang luar sana, especially perempuan host jual baju fashion kategori, dia orang suka pakai filter. Of course lah, nak nampak cantik apa semua, but it affect the colour of the baju tu. Lagi-lagi I punya ni adalah samping tenun tangan, which is my targeted audience semua yang boleh kata T20 and above lah, yang high level kan. Dia orang very fussy sebenarnya tau. Maksudnya dia macam betul-betul nak tengok detail, nak tengok tenunan dalam, belah dalam lah, before we want to close one samping tu kan, we have to go in front of the camera, close up and everything. So that's why we upgrade camera from daripada lah handphone, webcam ke kamera. Lepas tu kamera pula kita tukar lagi lens, tambah pula lighting, tengok adjust. Banyak level dia upgrade. So that's how I want orang kata macam mana I nak track people. Kadang-kadang kan orang masuk live kita orang, sorry sis, lari topik, you pakai kamera apa? Ada. Okay. Alright. So that's each Izzat dengan Cikgu Afira punya unique hosting style lah. Macam Cikgu Afira, dia slowly upgrade dia punya kamera. Macam Izzat modify. Macam Izzat, dia punya style tu dia tukar cara yang selalu kita nampak berdiri depan kamera, dia buat style baring. Memang menjadilah. Next question. Okay, tadi kita dah sentuh pasal style. Izzat, when you buat live baring tu kan, of course there will be mixed reaction from the audience apa semua. Ada tak apa-apa feedback yang paling pelik ataupun paling kelakar that you can share to the audience bila you buat style baring waktu live tu? First diorang cakap abang ni sakit ke buat live? Abang ni lumpuh ke? Okay, jahat korang jahat mulut tu. Tapi bro, dia bila dia orang komen, dia macam bila saya tak sakit hati, dia macam kelakar benda tu. Macam dia kelakar. Ada tu seorang komen, dia orang suruh kumpul modal suruh beli wheelchair. Habis kena macam-macam. Okay. So how do you explain to them? Just gelak. Dia macam tak mampu nak kata apa. Speechless. Just gelak. Izzat ni saya nervous. Dia waktu live tu kita nampak lah karakter dia yang bersahaja tu kan. Tiba-tiba dapat invitation pula daripada TikTok Shop. Macam mana I approach you tu? I comment kan. I comment dekat dia punya live kan. I comment dekat dia punya live hari tu, cakap nak tak kalau datang buat podcast dengan TikTok Shop. Member terus daripada baring tu bangun kot. Kalau if I can still remember lah, kita bersahaja je, kita santai je. Dan bila tengok balik kan, from your observation kan, bila you buat live baring tu, so how is the engagement, viewers, sales especially, ada tak memberikan apa-apa kesan when you do this kind of live punya style? Engagement tu bermaksud you berjaya menarik orang untuk like comment, interact with you, and then viewers, number of viewers. Kalau sekali saya masuk tu memang saya akan stay dalam 10-15 minit. I tengok dia punya viewers tu memang kekal 3 angka. Okay, so kita tanya jugalah yang buat live tu, bila dia check you punya data apa semua tu kan, how is it?
How do you find it? Performance dari segi live, of course naik dari segi engagement, sales. Yang paling mencabar dari segi sales. Walaupun orang kata live baring, engagement tinggi, view tinggi, tapi yang mencabar nak convert to sales. Serius. Sekarang kita still nak belajar macam mana dia lagi convert ke sales, nak tukar produk ke apa. Itu boleh belajar dengan Cikgu Afira nanti. Boleh panggil Cikgu Afira pergi. Kita sukalah dia punya tagline ni. Sekali lagi. Nice. Okay, so nanti boleh Izzat boleh panggil Cikgu Afira pergi Dungun and datang survey, tengok macam mana dia buat Izzat buat live kat situ kan. Boleh. Boleh. Kita pun nak pergilah nanti. Tak pernah sampai area Dungun. Selalu kalau pergi memang area Kuala Terengganu je. Okay, so kita patah balik pergi dekat Cikgu Afira. Macam mana you pastikan yang every time you punya live, sebab you punya produk samping tu bukan harga yang murah-murah, tak semua orang boleh beli. Kita sendiri tengok pun kita telan ailio juga, nak decide nak beli apa semua. How do you make sure that you punya CTR okay, ada conversion, and then you kekalkan audience you engaging lah waktu you buat live? Okay, so basically macam saya memang ada staff sendiri juga yang buat live lah, walaupun account Akak Sampin tu at first is my account, is my personal branding. So tapi I tak boleh all the time kat sana, so memang staff dah take over lah. So macam mana I nak maintain CTR, as you can see, macam tadi Cik Izzat kata, walaupun dia engagement tinggi and all that, CTR tu tak semestinya tinggi because of the agency. Tapi I punya berbeza because my product, I dah cakap dah dengan staff I, kita jual produk mahal, memang again I touch that. Tak sama dengan produk murah. Sebab produk murah you boleh people akan buy without thinking also, RM10, RM15. But my product minimum pun harga like 300 plus to 1,000 kan. 300 plus minimum. Sampai ribu-ribu. Sampai ribu-ribu. So I dah set on my staff punya mind, you jangan expect view banyak. You dapat view 10 pun you kena bersyukur. Sebab why? 10 tu is like organic yang betul-betul nak beli sampin. Sebab orang kalau tak berminat sampin, dia takkan tengok, dia akan scroll je. Yalah, betul lah tu. So kalau you tengok 10 tu, you have to, dalam live session tu you kena detail. Sebab macam bila kita jual produk mahal ni, kita betul-betul kena tunjuk demo. Lepas tunjuk demo tu, explain kat dia kenapa perlu beli dengan kita, compare dekat tempat lain, cakap kan. And then barulah lepas demo tu, I minta dia orang pin balik produk tu supaya kita punya nampak balik promo apa yang ada dekat situ. Dan I minta dia orang my live host encourage apa promo kat sini, tengok TikTok Shop ada bagi voucher ke tak kan. Contohnya macam coming payday, dia orang kena tahulah what promo yang they have, to make sure cakap kenapa kena beli sekarang. Sebab nanti dah habis live, macam kita create agency. So that's why we can convert lah. Especially kalau sampin, Loki, you know lah, it's not a season. Sebab kita punya product is season product. So how we want to maintain every month. Kalau macam bulan-bulan sekarang, paling banyak pun to be honest, kadang-kadang 10. Kadang-kadang 20 tu pun memang so lucky lah. 20 order lah. Even though 10 to 20, sales is there. Sales ada. Yelah. Sales is there. Cuma macam I cakap, kalau kita jual produk mahal ni, dia takkan zuzu masuk macam jual produk murah. Dia take time sikit. You kena layan, dia kena slow sikit, apa semua. Then that's how I think macam mana nak maintain adalah kita tunjuk value. Dan kenapa dia perlu beli sampin dengan Akak Sampin compare to brand-brand lain. Okay, speaking of apa ni kan, sebab Cikgu Afira dia memang expert bahagian live, that's why dia certified trainers. So dia dah sebut macam-macam macam-macam terma tadi apa semua tu. Terfikir pula soalan nak tanya dekat Izzat. Okay. Izzat, when did you start all this live hosting punya journey ni? Saya start live hosting time. Bila you start buat affiliate ni? Tahun lepas. Tahun lepas lah. How did you decide? Macam mana you boleh decide nak start buat affiliate ni? Saya decide start nak buat affiliate disebabkan business saya jatuh. Okay. And lepas tu terfikir nak belajar dari segi content, dari segi live host. Jadi okay, of course bila you mula-mula start tu kan, obviously you kekok lah. And how did you learn? How did you learn about selok belok, macam mana nak buat live, macam mana nak buat content?
how did you start lah? You cerita sikit you punya journey. Okay, first jenis saya sama macam orang lain masih boleh buat live, malu, kekok dan sebagainya. Tapi bagi saya benda tu kita belajar dari segi live orang lain. Segi persediaan, apa persediaan yang you buat? Kita sikit, audience you nak belajar. Okay. Mana tahu ada peminat you yang terinspirasi kan, nak tahu macam mana you, apa tips you lah. Okay, sebenarnya saya ada gagap, serius. Lepas tu bila gagap ke apa, macam asal lagi dari segi percakapan. Lepas tu training cakap depan cermin. Depan cermin ke, ataupun ada yang yang TikTok live punya apa yang panggil tu, macam mana? Dedication. Belajar dekat sana. Kalau kita reflect balik lah kan, nampaknya dia bukanlah soal baring ke duduk ke apa kan. Dia is all about authenticity. Audience kita ni dia boleh detect sama ada live kita ni ikhlas dari hati ataupun tidak. Tu sebab kita panggil authentic dekat situ. Orang engage sebab dia nampak kelainan, or should I say bila mereka tonton tu nampak you sangat selesa. Dia tak buat-buat. Okay, itu apa yang I nampak bila masuk live Izzat dan juga live daripada tim Cikgu Afira lah. And then tadi Cikgu Afira dia cakap dia bukan setakat beliau seorang saja yang buat live, ada tim. Kalau Izzat pula, do you buat live seorang-seorang ke, ataupun sekarang dah ada orang lain yang you jadi protege? Protege. Kalau dari segi protege tak ada lagi, tapi sebab saya tengok itu macam ada orang lain yang live sekali. Apa, adik adik live pun join sekali lah. Sebab kan hari tu buat live, walaupun live baring, penat, serius penat dari segi emosi, penat tu. And saya suruh adik saya ganti. I see. Mungkin juga among of the audience ni akan terfikirlah style lain ke, ataupun masih mencari gaya tersendiri. Kita dah sampai soalan yang terakhir. Apa tips paling penting yang you boleh share to the audience? Siapa nak start dulu? Okay, cikgu lah. Tips untuk live host Okay, so basically yang paling penting macam Loki cakap, equipment tak perlu canggih-canggih. Start apa yang ada dulu. Kalau ada handphone, mampu ada handphone, guna handphone. And then cuba cari karakter sendiri untuk unik. And untuk jadi live host ni, you kena tengok juga. Kalau contoh, saya jual samping, saya nak baring macam Cik Izzat, tak boleh lah sebab dia tak ngam. Jadi tapi saya boleh cubalah. Mungkin tadi saya terfikir juga macam should I try like susu samping and then I must start to baring and then try do live. Tapi a few times saya masuk live dia, live Izzat. Izzat pakai full suit baju Melayu tau, buat samping. Boleh lah nanti kita collab ya. Kita boleh collab. Terus ada collaboration. Boleh. So basically I think sebenarnya tips adalah you kena tengok dulu produk apa yang you jual, niche. And I think setiap live host dia kena tahu apa kelebihan dia, karakter dia. Macam sebenarnya tak semestinya, mungkin you dekat luar you introvert, but dalam live you boleh create the character itself to make you someone different. Sebab sekarang ni very competitive. Sebab macam saya, bukannya macam Cik Izzat mungkin dia as a affiliator kan, macam saya sebagai seller pun is very competitive. So I need to find out apa yang membuatkan live host ni stand out. Selain bercerita kan, mungkin dia boleh buat karakter. Sebab tu kadang-kadang appearance, image, kadang-kadang mungkin sebab tadi pun ada discuss sama staff, mungkin you kena pakai itu songkok yang sangat tinggi, letak konsang sebesar-besar tu kan, macam tarbush ke kan. So like something different that can attract. Sebenarnya kalau kita tengok macam style Cik Izzat, kita panggil dia, apa yang dia buat tu adalah hook. Orang nampak dia, kenapa dia ni lah baring kan, so orang masuk. So the first impression is important, dan macam mana cara kita nak minta dia orang stay lah. So firstly, live host tips yang last sebelum saya beralih ke Cik Izzat, first you jangan down first. You kena tahu capability you nak live berapa lama. Kalau you tahu capability you boleh live straight 2 jam,
So 2 jam je. Kalau you nak live 3-4 jam, you dah tahu capability you boleh buat 2 jam, so no point you buat. So it's like waste of time. And kadang-kadang remember, live host represent brand. You tak kisah you live host sendiri I suka ayat tu. Live host represent brand. Yes. You tak semestinya, macam contohnya you buat live host company ke ataupun sendiri, because whatever, kalau live host tu buat salah ke ataupun emosi tiba-tiba kan, macam kita ni penat, ada pula soalan pelik-pelik, lepas tu kita triggered kat situ kan, teremosi. Then it's not about the live host tu, it's akan affect the brand juga. Betul. So that's why you have to know your capability first lah, and then you find what is your different from others. Conversion tu kita lain kira lah nanti. Dia yalah, ada orang dia akan tengok dari segi views. Bila views tinggi dia bersemangat. Betul. Sales ada tak ada tu belakang cerita. Sebab ada sumber lain yang dari boleh conversion tu boleh pull dari arah lain. Mungkin betul. dari content ke, betul, ataupun apa-apalah yang available dekat dalam platform TikTok Shop. Okay, Izzat, what would be your tips that you want to share to the audience? Sekali lagi tagline. Nice. Suka lah. Okay, what would be your tips? Okay, tips. Dari segi tips, saya rasa tak banyak tips kot yang saya boleh share. Tapi kita kena jadi kadang kita kena jadi be different. Never give up tentang buat apa-apa. Betul. Disiplin, serius. Consistent and discipline. Tak mampu nak bagi banyak tips, tapi saya boleh bagi be different. Okay, be different. Nice. Okay. So macam Cik Izzat kita ni, dia ada tagline dia sendiri. So mungkin itu yang membuatkan orang teringatkan dia, oh ni mamat yang baring buat live. Itu satu. Lepas tu dia every time dia suka suruh orang like banyak, and then dia akan sebut the tagline lah, which is nice. Cikgu. Suka kita duk sebut. Dia nak suruh saya sebut. Okay. Nice. Alamak. Dia punya nice sampai mic terjatuh. Mic terjatuh. Dia tak boleh, dia kena dia tak boleh. Izzat seorang je yang boleh. Kita cuba tapi tak sama. Mic pun tak boleh terima. Mic pun tak jatuh. Bro Loki. Ada 2 harakat. Nice. Nampak? Nice. Harakat. Okay, tajuk kokolah tu mana ada. Tak boleh lah, suara dia yang paling sesuai. Nice. Tak boleh. Tak sama. Alright, so we are coming to the end of this episode. A little bit of recap. So tadi kita untuk episod kali ni kita sentuh pasal how to be unique when you do live hosting dekat dalam platform TikTok Shop. Sebab apa tadi Cikgu Afira kita pun ada sebut, competition, in order to appear different, you have to be unique lah. You have to show karakter ataupun apa-apa elemen yang membuatkan you nampak different than other live host. And then apa lagi tadi, karakter, and then Izzat ada sebut pasal disiplin, jangan cepat give up, consistent. Okay, consistent. And then okay lah, let's say lah kalau betul you memang ada style sendiri yang you nak cuba, I think the keyword here is try. Cuba. Kalau tidak, tak cuba tak tahu. Pepatah ada mengatakan kan, kalau tidak, kalau Izzat tak cuba, dia pun tak tahu yang ramai that kind of style bila you baring buat live tu akan menarik perhatian orang. So should I cuba juga ke buat live sambil baring? Mungkin lepas ni TikTok Shop Education pun kena try buat baring juga kan? Yeah, buat baring. Semuanya terinspirasi dengan Izzat. Alright. So with that, to audience yang menonton ni, kalau you nak tengok macam mana Cik Izzat kita buat live, you boleh follow and search, buka je aplikasi TikTok tu and cari IZZATZAINAL, Izzat Zainal, double Z double T. Okay, Izzat tu.
And then untuk Coach Afira pula, Cikgu Afira, untuk akak samping, you boleh follow AFFIRA_NSA. Kalau untuk life coach punya account, Afira juga AFFIRA_NSA life coach, LIVECOACH. TikTok Shop Education pun kena follow jugalah. Okay, so boleh search dekat dalam aplikasi TikTok, TikTok Shop, TikTokShop edu.my. Untuk yang TikTok Shop Education punya account tu, setiap hari akan ada live untuk variasi punya topik, pukul 11 dan juga pukul 3. So, maka dengan itu kita dah sampai penghujung untuk episod kali ini. Thank you so much Cikgu Afira dan juga Izzat. Stay tune for other episode, dan kalau you guys ada komen ke, feedback ke, ataupun ada potential guest yang you nak kita orang jemput, boleh DM, komen ke yang mana yang kita boleh nampak. With that, bye bye.